Terima kasih sebab sudi datang. Saya ikhlas buat semua ni untuk awak. Sebab saya tahu awak sukakan romantikkan dia. Saya rasa awak dah salah faham lah Encik Luqman. Saya dah sediakan everything. Harta sepencarian, hak penjagaan Adira, nafkah. Awak cuma tinggal setuju je. Nanti senang dekat kod, tak payah nak gaduh-gaduh, tak payah nak panjang cerita dah. Sayang, kita boleh bincang elok-elok kan hari ni. Awak tak boleh buat keputusan sendiri. Tapi masa awak decide untuk curang dengan Bella and hancurkan rumah tangga kita, ada awak minta permission saya ke? Awak buat keputusan awak sendiri juga, Luqman. Ya, saya silap. Saya mengaku. Tapi sekali tu je saya buat kesilapan kan? Sekali je. Awak nak saya tunjuk dekat awak ke? Sejak bila awak ada affair dengan Bella? Berapa lama awak call dia hari-hari?